Onizuka Tiger dengan Nike ni mereka ada satu persamaan yang sama, iaitu dua-dua dipopularkan oleh orang yang sama, iaitu Phil Knight. Phil Knight yang bawa Onizuka popular dekat US dulu, dan kemudian dia foundingkan Nike dan dia yang naikkan buat Nike tu dekat US. Pada tahun 1964, Phil Knight dan juga Bill Bowerman, dia tubuhkan satu syarikat iaitu Blue Ribbon Sports. Mereka import kasut daripada Jepun bernama Onitsuka. Mereka mula jual daripada bonet kereta di pertandingan larian, dan bermula daripada situ mereka mula berkembang dan satu demi satu banyak market share mereka pegang dekat Amerika Syarikat. Tapi masalah utama Blue Ribbon ada masa tu adalah mereka 100% rely on Onitsuka di Jepun. Kalau stok mereka lambat, masalah mereka nak jual kat US. Kalau kontrak tamat, bisnes mereka akan mati. Dan benda tu jadi lagi-lagi parah bila Phil Knight tahu yang Onitsuka Jepun dia cari pengedar lain dekat US. So mereka jadi marah lah. Weh, penat-penat aku buat naik brand Onitsuka Tiger kat US. Suddenly hang cari orang lain untuk jual jadi kompetitor mereka. Benda tu memang menjadikan hubungan mereka tu lagi teruk. Dan bermula situ Phil mula cari kilang lain untuk bina kasut dia sendiri. Sebab bila harap korang lain, problem. Aku dah ada pasaran, aku dah ada supplier, biar aku buat brand sendiri. Dan tahun 1971 mulalah Nike dengan logo swoosh. Hubungan mereka akhirnya makin retak dan terus mereka masuk mahkamah. Antara perebutan utama Phil Knight Nike ni dengan juga Onizuka adalah kasut brand mereka iaitu Cortez. Tahun 1973, Blue Ribbon menyaman Onizuka pula sebab mereka kata Onizuka ni langgar perjanjian. Dan akhirnya Nike kekalkan nama Cortez dekat brand mereka dan terus bergerak sendiri.